Share a few words and continue with the Q&A session together with Mr. Rob. Thank you, Fatin. Thank you for the kind words, and thanks for all for attending today. I'll start off by echoing Rob's comments, and firstly say how honoured and excited I am to be announcing the squad today, and to be involved in a project led by His Royal Highness Crown Prince of Johor is a privilege and comes with great responsibility. Responsibility I wear on my shoulders, and I think everyone's excited and got some hope around the revolution of Malaysian football. I think it's important to recognise that the revolution is a legacy project for TMJ. It's a long-term project, it's a long-term view, and what we're all doing here is building the foundation for that, for success to follow in the future. I know this country has massive dreams and big aspirations, but not overnight. And so while I'm framing that as a long-term view, I think it's important to note that we have a short-term focus in front of us, and that's a passion and... Assalamualaikum, berjumpa lagi di channel Football 20. Kali ini kita bincang dengan kemasukan pemain Harimau Melaya bagi kelayakan Piala Asia 2027. Semalam kita tengok senarai pemain 27 pemain daripada pihak jurulatih coach Peter Kolomeski, yang secara langsung di arena, di Astro Arena, kita tengok 27 pemain diumumkan untuk mewakili Harimau Melaya. Tapi kalau kita tengok senarai pemain Harimau Melaya ni dah ramai yang muka-muka lama, seperti Joshua, seperti pertahanan, kita tengok pertahanan Denatin, bek kanan, bek kiri Kobe Ong, itu sudah satu. Satu saat disenarkan untuk kali inilah. Tapi kita tengok ada seorang dua pemain yang belum pernah bermain dengan Harimau Melaya, iaitu pertahanan Selangor. Okey, kita tengok kalau baru ni dalam masa yang sama pengumuman semalam, kalau kita lihat 3 pemain naturalisasi atau pemain warisan akan diumumkan pada minggu hadapan. Itu dikabarkan oleh coach Harimau Melaya. 3 pemain ni kalau difahamkan pemain daripada Belanda, Uzbekistan, Belanda, yang main di Azerbaijan, di kelab sana di Liga Portugal. Dia pernah bermain satu kelab dengan Saifawi Rashid pada tahun-tahun sebelum ni di Portugal. So pemain ni akan diumumkan, kalau aku difahamkan Josh, pada Isnin 17 bulan. Coach ada maklum pada siaran live semalam di Astro Arena. Okey, kalau kita tengok balik maklumat CEO Harimau Melaya, Robert Frank, kalau kita tengok mengenai pasti pemain warisan kalau tengok ayat dia, kita melihat pemain mana yang tersedia nama harus kita bersifat realistik. Tidak semua pemain memiliki warisan dengan Malaysia. Itu ambil masa. Mungkin 3 pemain ni dah hampir, maybe minggu hadapan diorang akan bermain bersama dengan pemain-pemain yang disenarkan. Yang selebihnya mungkin bermain dengan permainan yang kali kedua lah, dengan menentang dengan negara Vietnam pada Jun nanti. Proses untuk kehayatan ni mungkin ambil masa yang lama sikit lah. Jadi yang 3 ni mungkin awal sikit yang boleh bermain dengan pasukan Nepal pada 25 Mac ini. Kalau kita tengok juga tadi, yang aku faham, minggu semalam
Coach Harimau Melaya mengatakan 3 pemain akan hadir untuk menjalani latihan pada 17 Mac ni, pada Isnin hadapan. Salah seorang tu bermain dengan Sabah FK, bukan Sabah di Malaysia lah, iaitu George Iwazabar. George Iwazabar merupakan salah satu calon pemain warisan negara kita lah. George Iwazabar. Proses untuk pemain warisan kini di peringkat akhir. Beliau pasti berita positif akan diumumkan pada minggu hadapan. Macam tadi aku cakap, pada 17 hari bulan. Siapapun yang bermain di atas padang, mereka adalah pemain Malaysia. Beliau difahamkan kertas kerja di peringkat akhir dan mungkin pasukan kebangsaan akan membuat pengumuman minggu depan yang akan memulakan latihan pada pertama pada hari Isnin hadapan. Iwazabar ni banyak di Sepanyol sebelum beliau menyertai Sabah FK pada tahun 2022. Selain pasukan Azerbaijan itu, beliau juga pernah beraksi untuk Elbabi Mirandés. Skuad kebangsaan akan berdepan Nepal pada aksi kenaikan Piala Asia 2027 pada 25 bulan Mac ni. Salah satu 3, maksudnya kalau 27 pemain yang disenaraikan oleh coach, tambah 3 pemain warisan yang akan dipanggil pada minggu hadapan. Jadinya pemain yang disenarai adalah 30 pemain untuk perlawanan menentang pasukan Nepal pada 25 Mac. Okey, kalau aku tengok kita tengok balik reaksi konten-konten oleh YouTuber yang lain, kita tengok apa kata-kata mereka berkaitan dengan pasukan Harimau Melaya yang diumumkan oleh coach semalam. Jom kita tengok. Let's go. Apa-apa dah kena kecam. Silap-silap player yang korang kecam tu yang menjadikan gol penting untuk Malaysia nanti. So Malaysia akan lawan dengan Nepal tak lama lagi. So aku harap sangatlah performance player-player dan juga corak permainan coach pun agak impresif. Tapi itulah apa pendapat korang tentang 27 pemain yang dipilih oleh jurulatih Malaysia. Bagus ataupun tak, jangan lupa komen. Untuk dapatkan lebih banyak update tentang bola sepak, make sure follow profile ni. Inilah dia skuad Harimau Malaya yang bakal bermain di Piala Dunia tak lama je lagi. Piala Dunia. Sabar. Gurau je. Ya. Tengok ni tak faham gurauan dengan sarkazm. Okey. Yang diorang tahu rekod video saya buat compilation. Itu je lah kerjanya. Daripada korang buat benda tu, eloklah adik-adik pergi tolong mak-mak dekat dapur. Ataupun yang tak pergi terawih tu, pergi terawih. Terawih kat sana kan kejap. Okey. So, ramai yang mula komen pasal skuad Malaysia ni sebab nampak macam tak ada perubahan pun. Okey, jom sembang sikit. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten bola sepak boleh tekan butang follow. Butang follow. Pertama sekali yang orang tak faham, kenapa Sumareh masih dipanggil, kenapa Nacho Insa masih dipanggil. Ya, aku tahu Nacho Insa memang masih lagi dalam skuad utama JDT, tapi tengoklah game hari tu. Sumareh Ramai kan yang maki dia kan. Apa yang dia buat dekat midfield tu kan, macam tak provide apa-apa. Lepas tu kalau korang ingat dekat Piala Asia dulu ataupun kelayakan Piala Dunia hari tu, Nacho Insa tak membantu dalam Harimau Malaya. Mungkin dia boleh perform dengan JDT, tapi nampak macam dia tak function pun dekat skuad Malaysia. So bolehlah kot panggil orang lain. Tapi yang aku suka ada Nazmi Faiz. Dah lama juga tak nampak. Faisal Halim. Yang lain tu lebih kurang sahaja, tak ada apa-apa perubahan, tak ada player baru pun. Player warisan ke, player naturalisasi yang baru ke, memang tak ada. Sebab apa? Sebab kita ni lepas ni nak lawan yang mudah-mudah je. Nepal, Vietnam, Laos. Boleh makan kot. Nepal, Vietnam, Laos. Nanti player-player kita yang datang daripada kelab-kelab Real Madrid, Barcelona, kelab-kelab Belanda nanti akan join Harimau Malaya. Macam biasa, gurau je, jangan screen record, jangan buat compilation, tak payah. Okey. Tak ada orang nak tengok. Alright, itu saja guys. Assalamualaikum.
Ciao. Perlu pemain warisan pasal Faizal Halim dah kembali ke Harimau Melaya. Tapi jangan ketak-ketik, Klein Mufti cakap 3 pemain warisan masuk minggu depan. Bagi kawan-kawan yang terlepas, FAM baru saja melepaskan senarai 27 pemain skuad Harimau Melaya yang akan menentang Nepal 12 hari lagi di SSI. Jujur cakap, abang excited gila weh, kerana akhirnya kita dah dapat balik gandingan sayap Mickey dengan Arif Aiman. Barulah rasa lengkap serangan kita. Daripada senarai ni tak ada apa-apa yang mengejutkan. Cuma Sumare je lah. Kabel kuat doh, tak banyak main pun dapat collab. Apa benda ni Rasanya Peter Klemovsky akan kekal dengan formasi kesukaannya 4-3-3. Untuk goalkeeper berdasarkan masa permainan dan juga form, Haziq yang patut jadi pilihan utama. Defense Dominic Tan tak ada, so Harif Haikal dengan Syarul Saad pegang tengah. Yang paling penting, Dion Cruz kena main sebagai fullback dengan Daniel Ting. Rugi kalau guna dia sebagai centre back. 2 pemain ini overlap dengan Arif Aiman dengan Mickey, confirm padu. Walaupun TMJ semalam puji Natso bagus, tapi abang lebih suka Samir Kuti defensif, Wilkin box to box dan Endrick attacking mid. Striker pula senang letak pola Jose kat depan, confirm dia puas kena swap Mickey dengan Arif Aiman. Macam mana geng? Apa pula pendapat korang tentang senarai ini dan juga 3 pemain warisan yang akan masuk? Satu lagi, tiket dah boleh beli weh. Jom ramai-ramai turun SSI sokong Harimau Melaya. Jumpa korang di sana. PM dah keluarkan nama-nama pemain yang bakal dipanggil untuk menentang Nepal. Kalau korang tengok sekarang, tak adalah ramai sangat nama-nama yang surprise untuk kita. Tapi ada 2 nama yang menarik perhatian saya. Nombor 1, Faizal Halim. Selepas insiden tersebut, ini adalah kali pertama Faizal Halim bakal bermain untuk Harimau Melaya. Sebelum ni memang tak boleh nak nafikan nama Faizal Halim ni memang wajib ada dalam kesebelasan utama skuad Harimau Melaya. Nombor 2, Nacho Insa. Saya pun lupa bila lah saya tengok Nacho Insa ni pakai jersey Harimau Melaya. Lepas JDT kalah dengan Buriram United, ramai yang cakap dia ni tak patut pun bermain untuk JDT. Ini pendapat saya. Nacho Insa adalah pemain holding midfielder terbaik dalam Malaysia. Apa pendapat korang tentang collab ni? Beritahu sikit. Pemain warisan belum muncul lagi, tapi nama Sumare pula yang naik. Senarai 27 orang pemain skuad Harimau Melaya, Peter Klemovsky dah pun keluar. Yang dinanti-nantikan pemain warisan masih lagi tak kunjung tiba. Tapi Peter Klemovsky ada cakap minggu depan 3 orang pemain warisan yang baru akan sampai. Hanya seorang saja nama baru yang dipanggil, Zikri Halili daripada Selangor, yang bermain di bahagian pertahanan. Dan rata-rata pemain lain adalah pemain yang pernah bermain bersama dengan skuad Harimau Melaya. Yang paling mengejutkan dan aku tak expect langsung, Faizal Halim is back. So geng, ini adalah collab yang pertama daripada Peter Klemovsky. Macam mana? Alright ke tak alright? Boleh makan ke tak pasukan Nepal nanti? Cuba korang komen sikit. Keluar dah nama senarai 27 pemain Harimau Melaya yang dipanggil oleh Peter Klemovsky untuk menghadapi kelayakan Piala Asia menentang pasukan Nepal. Ini kira ujian pertama lah untuk jurulatih daripada Australia tu. Dalam senarai ni, Faizal Halim, Sumare dan juga Quentin Cheng dipanggil balik selepas 1 tahun. Nazmi Faiz juga kembali selepas hilang selama 1.5 tahun, 2 tahun. Back kiri Zikri Khalili, satu-satunya pemain yang dipanggil oleh Peter Klemovsky yang belum ada penampilan bersama pasukan senior. Untuk Faizal Halim, aku sememangnya gembiralah dia kembali ke dalam skuad. Tapi persoalannya, adakah ini terlalu awal? Sebab rasanya persembahan dan juga fitness dia belum 100%. Sumarih ni special sebab apa? Sebab aku pelik musim ni dalam Liga Super dia hanya bermain 5 kali, itu pun mungkin dari bangku simpanan. Syarul Saad pun aku tak pasti statistik dia musim ni sebab aku rasa dia macam jarang main juga. Even pemain macam Kobin Ong yang dipilih ni pun banyak menghabiskan masa di bangku simpanan musim ini. Satu nama yang disebut oleh penyokong yang patutnya dipanggil oleh Peter Klemovsky adalah Ryan Lambert. Beliau agak konsisten beraksi pada musim ini. Macam korang puas hati tak dengan senarai nama yang dipanggil pada kali ini? Kali ini bukan scam, ini betul-betul pemain warisan baru Harimau Melaya. Jangan risau geng, sebelum buat video ini abang dah cek beratus kali pasal kita selalu kena tipu. Apa benda ni weh? Selalu kena tipu. Kenalkan pemain warisan misteri dari Belanda, Hector Havel. Sumber ini confirm boleh dipercayai kerana kelab pemain sendiri yang post kat social media. Hector yang berumur 28 tahun ini bermain untuk bekas kelab Pawi di Division 2 Portugal iaitu Portimonense. Yang padunya
dia mempunyai pengalaman bermain di Liga Europe seperti Eredivisie, Secundon Division dan juga pernah bertanding dalam Europa League. Bukan kaleng-kaleng bro. Tambah pula kebolehan Hector sebagai playmaker di posisi attacking mid sangat diperlukan oleh skuad Harimau Malaya. Dari segi market value dia bernilai 600,000. Kalaulah kita buat perbandingan dengan skuad jiran serumpun, Hector Havel sekitar tahap dan nilai Ivor Jenner atau Nathan Juan. Boleh dilabelkan sebagai pemain warisan grade B. Abang tengok dia ni boleh menambah kreativiti serangan dari kawasan tengah dan juga boleh rotate dengan Hendrik. Macam mana geng? Adakah kamu gembira dengan pemain warisan ini? Dan korang boleh rasa tak ada yang dah mula ketar-ketir? Okey, kita tengok sebuah sedikit konten-konten oleh YouTuber-YouTuber yang lain berkaitan barisan pasukan Harimau Malaya yang diumumkan oleh coach semalam. Macam-macam kita tengok apa pandangan diorang lah tentang pasukan senang nama-nama pemain yang diwakili untuk barisan skuad Harimau Malaya pada kali ini untuk menentang pasukan Nepal pada 25 Mac. Kita doakan pasukan Harimau Malaya akan menang untuk perlawanan Nepal ni, kerana lepas Nepal ni kita akan bertemu dengan pasukan Vietnam di Malaysia lah untuk perlawanan kedua. Maksudnya yang pertama ni berlawan di Padang di Malaysia, yang kedua bermain yang kedua ni Vietnam, kita akan bermain di negara Malaysia juga lah. Yang ketiga nanti kita lawan Laos di tempat lawan. So kita doakan untuk 25 bulan ni pasukan Harimau Malaya memperolehi kemenangan untuk memudahkan pasukan kita layak untuk kelayakan Piala Asia 2027. Okey, terima kasih. Jangan lupa you all komen di bawah, like, share video ni. Yang penting subscribe video ni supaya konten-konten yang kita bincangkan tentang bola sepak negara kita, supaya bola sepak negara kita maju jaya di masa akan datang, insya-Allah. Okey, terima kasih. Berjumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum.